Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, cikgu-cikgu, hari ini saya nak share dapatan laporan refleksi pengajaran klinikal tugasan 2. So, apa yang saya dapat daripada tugasan 2? Okay, kita kenal dulu apa pengajaran klinikal dan guru abad ke-21. Okay, pengajaran klinikal gabungan teori dan amalan bilik darjah sebenar dengan refleksi berterusan dan bimbingan mentor. Mentor ni biasanya PK1 ataupun ketua panitia, dia akan observe guru-guru kan untuk tengok PDPC di dalam kelas. Kemudian dalam pengajaran klinikal ni ada juga peranan guru abad ke-21. Okey. Abad ke-21 kita semua tahu 6C. Komunikasi, kolaborasi, critical thinking, creativity, karakter dan kewarganegaraan, yang mana kita kena terapkan di dalam PDPC kita. Kemudian tujuan kajian reflektif ni menilai amalan pengajaran klinikal guru melalui soal selidik, fokus pada pengetahuan profesional, PDPC nilai kemahiran insaniah, refleksi dan inovasi. Tujuan lah. Sebab saya ada edarkan soal selidik kepada lebih hampir 30 orang guru. So kita nak tengok PDPC secara klinikal dia. Jom kita tengok apa yang saya dapatkan. Okey, inilah saya kata tadi, dalam soal selidik tu ada jantina 40%, lelaki 50% perempuan, pendidikan 86%, degree lah, ijazah sarjana muda. Kemudian sarjana 13%. Ramai pengalaman responden saya 8 hingga 15 tahun 59%. Jawatan dalam responden guru mata pelajaran. Ketua panitia 29, guru kelas 18%. Okay. Ni dapatan responden. Demografi dia. Okey. Ini biasa semua instrumen analisis saya punya soal selidik. Ada demografi, pengetahuan, perancangan PDPC, pelaksanaan PDPC, nilai profesional dan kemahiran insaniah, refleksi inovasi. Ini biasa. Kita nak tengok dapatan saya. Okey. Analisis sebagai guru pengamal pengajaran klinikal. Okay, majoriti responden saya menilai tahap baik dan cemerlang dalam penguasaan kandungan mata pelajaran dan prinsip pentaksiran. So, maknanya responden saya tu dia tahu ni apa yang nak diajar di dalam kelas, tahu. Okey, tajuk apa, tahu. So, dan juga guru-guru nak taksir. Namanya sangat tahap baiklah. Okey. Penambahbaikan tahap sederhana dalam penggunaan kaedah pentaksiran formatif digital dan perintegrasian kebat. Maksudnya guru-guru ni dia nak taksir dalam bentuk digital tu masih lagi tahap sederhana lah. Kita nak refleksi untuk murid-murid kan. So nak feedback daripada murid-murid tu secara digital masih lagi kurang lah. Amalan pengajaran klinikal untuk dapat feedback daripada murid-murid itu kurang. Okey. Jadi apa yang guru perlu buat adalah terlibat reflection in action semasa mengajar. Maknanya feedback daripada murid-murid semasa PDPC itu on the spot terus. Kemudian selepas PDPC lah. PDPC maknanya lepas habis PDPC, kalau saya pendidikan Islam, kita tengok amalan di luar kelas lah. Solat di luar kelas tu, itu refleksi saya sendiri. Okey. Elemen penyeliaan klinikal, pra pemerhatian. Ini bukan guru pelatih lah. Dia yang dinilai, guru yang dinilai, dan juga penilai tetapkan objektif dan kriteria pengajaran. Samalah macam kita di observe dengan guru besar PK1
objektif apa, itu pra. Kemudian pemerhatian guru penyelia, guru penilai fokus pada gaya penyampaian, interaksi guru murid, penggunaan BBM digital semasa PDPC. Ni semasa PDPC. Maknanya kita sebagai penilai, kita tengok okey gaya dia, bahan bantu mengajar dia, apa yang digunakan masa refleksi tu, kita boleh guna borang soal selidik tu kan. Okey. Kemudian selepas daripada PDPC tu, pasca pemerhatian maklum balas daripada guru penilai, okay, kita respon lah. Okay, sepatutnya cikgu okay, bagus, adanya penggunaan digital komunikasi guru murid. Selepas tu kita berbincang sama-sama guru lah, antara penilai dan guru yang dinilai. Okay. Penilaian klinikal membantu guru membina keyakinan diri. Apabila kita berkongsi apa yang kita dapat, so aku lemah kat sini, so akan ada penambahbaikan. Okey, lepas ni kita buat lagi. Okey, dalam pengajaran klinikal ni, seperti yang saya sebut tadi, amalan abad ke-21, bahagian refleksi dan inovasi pola sederhana. Ada amalan ni, tapi masih lagi terhad lah. Sama juga inovasi dalam PDPC masih lagi terhad. Guru berjaya mengamalkan ciri-ciri PAK 21, terutamanya komunikasi. Ini semua komunikasi terbaik. Kalau kita nilai cara penyampaian guru, jelas, suara memang terbaik ya dalam PAK 21. Cuma inilah tadi amalan refleksi masih lagi sederhana. Refleksi kritikal, perbincangan profesional. Inilah kita biasanya bila dah habis kelas, habislah, tak ada lagi nak share. Habis dia, mungkin kita lainkan. Itulah komunikasi terbaik. Cuma untuk kita share dapatan kita di dalam kelas tu masih lagi sederhana. Bila responden saya jawab lah, untuk sebagai pengajaran klinikal. Okey, ini pun sama. Refleksi dan inovasi memerlukan perhatian. Inovasi bila kita habis kelas, kita nak buat inovasi tu tahu-tahulah. Tu habis. Okey. Okey, jadi penggunaan platform digital disarankan. Maknanya kita nak share, mungkin lepas kelas kita pergi kelas lain. So cara dia kita share dalam platform digital. Pada saya grup WhatsApp tu pun platform digital. Kita boleh share murid-murid kita kan? Murid ni ajar tak dapat lah, kita boleh share. Biasa cikgu-cikgu macam tu. Pada saya platform digital ni kepada grup panitia lah. Kita kalau pendidikan Islam, kita nak fokus pada murid tahun 6. Kita nak habiskan dia punya Quran tu, kejar, itulah. Tapi ada je lah budak ni tak boleh nak pergi perbincangan kita. Okey, ini dalam soal selidik saya ada share pendapat lah, antara pendapat responden saya. Okey, pengalaman ini membuka kesedaran baharu terhadap tanggungjawab guru abad ke-21. Sekarang lah dia, maknanya patut kena buat refleksi, patut kena share. Bukan hanya pada kandungan dalam kelas, betul tak? Kita, kau kena baca ni, kau kena, kita banyak pada fokus dalam kelas kan. Tapi untuk sebagai yang pengamal klinikal, tetapi pada cara ia difahami dan diaplikasikan murid. Apa yang kita dapat dalam kelas tu, apa yang murid dapat, kita share, kita ambil, buat refleksi. Itulah guru. Ini responden punya pendapat lah. Saya menyedari bahawa inovasi PDPC adalah cabaran utama. Betul lah, inovasi pada dia
untuk buat kita kat sekolah suruh buat inovasi, bukan inovasi sangat. PLC kan. PLC pun sebab apa? Kekangan masa. Kita tak dapat lari guru. Kekangan masa. Banyak kerja. Saya pun nanti minggu depan pun banyak kerja. Hujung tahun dah habis exam. Okey. Refleksi pasca PDPC untuk menilai strategi komunikasi integrasi nilai madani sekarang. Okey, pasca PDPC lah. Share refleksi itulah proses pembelajaran dua hala yang membina jati diri profesional ni untuk nilai madani sekarang ni. Okey. Penambahbaikan. Refleksi berstruktur. Gunakan jurnal refleksi digital, Google Form, Padlet ini sebagai cadangan strategi baru. Kita nak share untuk kenal pasti kelemahan dan kekuatan dan untuk merancang penambahbaikan. Ada saya grup WhatsApp panitia tu share. Budak ni macam gini cara dia, kita nak tackle. Tu share. Ataupun yalah, kita nak tunggu meeting lambat lah tu, lupa. Inovasi digital, kita gunakan Canva, Jamboard, Kahoot, Quizzes untuk PDPC menarik dan pembelajaran terbeza. So murid sekarang memang tak lagi daripada digital biasanya. Tapi itu kekangan juga. Tak semua kelas ada smartboard. Kekangan lah. PLC macam sekarang lah, yang saya buat, apa yang saya dapat daripada soal sikit saya share. Saya share dengan cikgu-cikgu. Yang ini sekarang terapkan nilai madani, iaitu ihsan, hormat, kebersamaan, keterbukaan untuk membina sahsiah dan kepribadian murid. Kesimpulan dia, okey. Pengajaran klinikal ni penting untuk membentuk profesional dan juga cara guru selepas PDPC, refleksi. Dapatan apa bila mengajar, apa dapat? Mana kelemahan? Budak ni macam mana? Buat macam gini tak jadi. Saya pun kadang-kadang masuk kelas PPKI, berbeza. Budak PPKI datang peluk. Ada budak PPKI banyak. Kita PPKI dengan kelas biasa berbeza, sangat berbeza. Lain cara dia. Sebab tu perlukan refleksi dan juga inovasi untuk menjadi guru ke abad 21. Jadi melalui penyelian, refleksi, mendalam, inovasi digital, guru menjadi peneraju solusi unggul membawa perubahan positif dalam pendidikan. Kelas yang berbeza, murid yang berbeza. Itulah pentingnya pengajaran klinikal yang mana adanya refleksi yang berstruktur. Kita nilai balik, kita macam dalam pendidikan Islam ni dia sebenarnya muhasabah diri lah, sedar diri. Sedar diri kat mana kelebihan kita, mana budak ni macam mana. Okey. Rasanya tak ada dah kot soalan. Itu je. Terima kasih kerana sudi mendengar untuk dapatan responden saya untuk pengajaran klinikal. Sekian, terima kasih.